cas lah. ATM punya cas mahal tengok. Wise dekat Norway. Aku ambil 1,000 ya dia cakap. Apa? 1,000 nok. 1,000 nok bersama dengan RM500 lah Pak. RM600 tu lah. Lah senang kawan. 35 nok bersamaan hampir 18 tu. Banyak ATM charge bukannya Wise. Okey, itu saja kami kat mini bank ATM. Cash 24/7, bank anytime anywhere. Apa nama dia ni? Ni rental punya company yang banyak. Kita kena cari je mana alamat. Salamo. Oh, over there. We are reach to this company. Okay. Sini. Okay, this here. Jom kita cari kereta kita. Kereta travel. Yang kecil ni kan tapi takut tak kuat lah pula. Kalau Porsche lah pula minyak Ini bawa gila-gila harga. Memang banyak cakap-cakapnya. Cakap-cakap kereta taklah banyak sangat. Tapi ni charging. Macam pakai charging, electric charging. Kereta rental, kita sewa kereta. Ada Honda, Toyota, Suzuki, Toyota, Ford. Inilah kereta kita. Inilah kereta kita yang cun. Mahal minyak ni, minyak ni. Ni juga. Sepanjang hari. Okey, harap cantik. Ya, kita tengok lah. Sampai ke atas lah. Kita boleh letaklah barang kita, InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, kita salah ingatkan Malaysia.